Assalamualaikum. Hai, selamat petang semua. Saya rasa petang ni acak dengan bantam. Udin tak ada petang ni sebab dia masuk hutan. Petang ni kita orang 2 orang petang ni. Jaring petang ni kita orang bawa 5 utah jaring. Test power Nak test power. Jaring baru 50 utah 2. Tapi cuaca pula dengung belah atas tu. Tahu. Bismillahirrahmanirrahim. tak rehat dah udah tak Hah? tak rehat dah surut Surut ni. Oh. Macam kita itu lah. Tak? ya lambat tu lambat tak boleh 40 kilo ada apa mau banyak ikan tu burung ni Okey. kalau ikan Jaring 3 inci setengah ni. kalau ikan beli banyak ikan Ribut dah. bot di bawah bot semua kat bawah kampung besar tu boleh orang besar tak satu tak tong ikan ni ai ikan bekak tu ini tak sedap kampung ni sebab dia tenggelam sikit kita tak boleh duduk atas Ya. bawah Oh, kali bang kalau ya. Menanggur selalu dia. Nak ambil ya? kecil ni lah Kecil sangat lepas dah. besarnya Lagi dia besar. Ni lepas dah. Ikan apa? Langgar lagi. Tadi anak. Oh, besar. Oh. Oh. Kilo lebih ada. Kau pergi ambil kundi ya? Awak tamu kau ambil kundi ya? Oh, buah. Daripada mana dia kena dia? tak dia balik takut dia lepas balik tu Belah mana dia tak? tahu Dia. okey tu lagi Oh, ni dia dah. apa jumpa dah Kenapa menarik pun? Ini kan? tahu awak tak Tak, bukan. ha Bukan. aku tak buat tengok Ada pula rasa. Oh, dia sungguh orang dah. Baru cakap. Rasa banyak bau. okey Kena sungguh. Tak? lain nak jadi rezeki mudah je apa tu tu dia kau nak main boleh lah cak pun kok kau udin ayah pula udin tinggal ke kau dia dia tinggal kita dia tu Dia masuk hutan. Oh, dia cari keloh dia. sedap Lemih ni.
Ha. Ya, satu jaring. Buah tak? Ada upah dah 2 ekor. Ada upah kan? Aku ni terpasang belah bawah. Okey, jaring yang kedua settle. 3 utah lagi. Kita pergi belah atas. Okey. Siap satu lagi. Yang ni jaring 4 inci setengah. Tengok ada jaring besar satu. Okey, settle. Janganlah. Siap. Settle 5 utah petang ni. Tu kau cek tengok saya pinggang. Oh, ikan melompat betul? Ikan. Lompat. Mana hasil dah? Masih petang ya. Ladilah. 2 ekor bau. Kalau Dengan dia. Ini ada dalam 500 gram. 500 gram. Ini sekilo lebih. Tengok hasil pagi besok tak? Datang. Okey, okey juga. Kami berusaha ni. Assalamualaikum. Hai, selamat pagi semua. Okey, macam biasa pagi ni. Acak nak pergi tengok jaring pagi ni dengan Bantam. Acak pun dah sampai ni kat sungai ni. Tengah tunggu Bantam, tak sampai lagi. Cuaca cantik memang tadi, tak hujan. Mudah-mudahan ada hasil pagi ni. Okey, jom kita tengok jaring pagi ni. Let's go. Kita tengok jaring yang kat sini tu. Sini ada 2 utah. Atas satu, bawah satu. Lepas tu 3 utah lagi ni belah bawah tu. Dia ini kuku dia. Naik mana tadi? Tapi naik dalam ni tau. Jengkai tak? Kita ada kesan ni kayu. Bismillahirrahmanirrahim. Celup sini ya. Apa dah? Balik. Balik ya. Nampak. Alhamdulillah. Lampu ni berapa dia? Dia tenggelam. Dia tenggelam ke bawah. Belik ni. Mana dia kena ni? Fancy kasar dah tapi dia belik lagi. Ke belah luar. Oh, belah ni tau. Tak boleh kau tenggelam. Inilah. Kau jadi tenggelam. Tak boleh ya. Saya rasa gegaran ni. Oh, Allah lampau betul. Lampau dia. Ada dia ajak kita tak tahu. Kita tak tahu. Tak ogah. Tak ogah ni lah. Ya. Yang dicari ya. Oh, bukan dia. 2 ekor sekilo ni. Oh. Tu. Oh, muka. Ada lagi. Oh, kali mati dah. Tak dah aku nak berenang. Tak boleh tak boleh imbang dia. Dia tenggelam ajak lama. Ya. Apa tak? Wah, kalau ni busuk tu. Malak macam ni.
Mana ni? Ni kayu ni patut. Ada satu kau ada pakai panjang. Mau dia kayu ni. Tu ada dia. Nak ambil kala busuk pun. Ha? Buang nak. Buang. Busuk. Mana? Ada je. Depan ni. Depan ni. Sini tak ada. Depan. Wah, ada rasa ni habis datang segah. Ada. Oh, bapak lampau. Bala. 2 kilo. 2 ekor sekilo. Tapi berbelik. Masuk mana ni? Kena. Tebal. Dia ni buat goreng ni. Oh, minyak mula Bergemeng. Ada dia. Tak ada kerai tau. Dah kan ada. Target tempat ni tempat kerai ni tu. Tiga kilo aja nak. Jumpa dia. Oh ni kayu lah kena ni tak. Dia pijak lah. Bakung tak ada kat sini kurang Bakung tak kayu. Ada kayu belakang. Panjang. Ya. Ada ni kosong. Oh, sini ada petang. Sini ada. Lampam. Asal tu kena tinggal di tengah hoi. Asal kena. Kena dekat kepala. Oh, ada lagi. Tu ada lagi. Ada. Ada lah. Upah. Oh, ni boleh. Malam pamai kau ni. Sebelah kayu. Ada sini. Oh, ada lagi. Bunyi bocor. Tak ada. Kita tengok dari bawah ni pula. Sini dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ada dah gegong. Dah. Oh. Tanda yang baik. Baik, rasa nak pasang sini semalam. Sedap. Rasa ya. Oh, ada gini. Apa tak? Ada rasa gegar tapi tak tahu kat mana. Bapau. Apa lampau besar berlapis betul. Oh, betul. Berlapis hampa. Memang betul dah. Target. Sedap. Dia lagi ke bawah Uncah-uncah atas tu. Ni kayu kan. Tak dekat. Kayu. Tarik bawah kayu semalam. Oh, balik. Mampang bapak. Win brother ni. Tak benda kan. Benda lah. Orang bodoh pula.
Saya saja senang. Tarik je. Nak. Dia kena daripada atas ke apa tu? Dia daripada atas ha. Dia daripada dia apa? Tu. Turun bawah. Ha, dia. Dia. Aduh, masuk air pula dah. Kamera. Oh, tu kau ni. Oh. Mati ke mati. Oh. Sampai ni okey aja. Tak tu lah. Ada upah. Tak sewa macam ni. Sewa lah. Oh, dah jumpa dah. Jumpa dah. Jumpa dah. Pok sukun. Bawah ni ada lagi ni apa tak? Ada masih bergenjuk. Ada lagi Kamera dia masuk air. Banyak lah. Ada pula ikan bandar raya di sini. Ada? Ni ada bau kalau dan kening. Bolak tu ha. Kalau bukan saiz dia. Saiz kecil ni belik lah. Besar sikit Nampak ujung mata tak nampak. Mana ragu je. Uish. Dah susah sangat ni. Tak kena tempat dia. Tak lepas lah. Oh, sudah. Belik sungguh ni. Ada lagi satu. Okey. Mampu dengan digigit sekali. Dekat dia. Ayo Ungkau. Ungkau ni. Oh, marah lepas. Oh, ada ikan ni. Oh, dia dah lepas. Dia try belah sana ni. Uish, kami besar ni mana? Kau rasa. Allah, lampau besar. Tapi tak boleh nak angkat dekat. Mana lagi ni? So, tu lampau. Apa lain? Nanti kau buka. Kan? Sebab dia tak beri je. Kita kena tengok. Baru lagi kena tengok ni kena. Kena belada. Satu dia. Ada dia Minyak sangat dia. tak kena. Memang bunyi Oh, dia nak lampau. Gampang Ikan segar-segar lagi. Baru macam baru kena. Oh, besar nampak ni. Dah. Malas pakai nasi kat lampau. Oh, belik. Nak ambil ni dulu. Oh.
Besar lampau. Wah, hati tara ni ha. Apa? Ada bau ni. Ada. Tak tahu belah sini ke? Tapi dengar dia. Dekat belah hujung ni kot. Cekak. Ada gegar ni. Belah hujung ni kot. Ada ke lah? Pasal kebuka kayu tu ke? Aku beli kayu tu, duduk bawah kayu. Ke bunyi dalam ni? Takut bunyi dalam bunyi. Tak tahu. Tak? Wah. Itu. Okey, Bahan kot. tu. Penuh sampah jari ni, tuan-tuan. Hah? Oh. Ada, tuan-tuan. Ada. Bapak besar ular. Ular. Meri. Aduh. Parah nak bawa tak? Nampak mampu tahu. Tidur weh. Ular makan ni. Nak makan ikan. Kau naik ke kat tu je lah. Buka lah. Hari baru ni kok. Kat kuning ni. Nak. Ini payah ni nak. Boleh buat. Tu kau dia. Hari baru. Kau lah nanti tak. Dapat dalam aktif ni. Jaya awak eh? Aduh. Bulat mata lah. Bagi India ni ya. Ambil bagi India. Putih ikan dulu lah. Sekejap lagi lah baru kita buka ni. Sekejap ni buka ni. Sebab dia kena sikit. Buka ni. Busuk lah dah. Enggak lah bagi India. Tak busuk lah. Dia makan ni. Mana dah? Color. Oh tu ada lampang. Ada lampang itu. Ni kalau saja. Tadi India ni nak ambil. Ni makan. Okey. Buah asam, buah garang betul tak? Buah asam, buah garang simpan. Tutup, boleh makan lama. Goreng, nak goreng. Dah. Aduh. Mati lah. Dah. Nampak? Majang ke ni. Baru ni. Baru eh. Duduk lagi tak? Nampak tak? Ngeteh-ngeteh lagi dia pergi tepi. Kalau je. Kalau saja. Kalau saja sini. Kita ni bawah pun dah. Ha? Kalau juga. Mana? Kalau juga. Mana? Banyak kalau sini eh. Mana? Hidup. Duduk. Macam ni. Kurai. Nampak jauh. Jauh eh. Tak kurai. Oh yo. Kalau tadi. Kalau ada. Hidup ke apa? Apalah lupa. Kalau tak terangkat syok ni. Terangkat. Tak bodoh ya.
Apa ni? Oh dia panggil nak. Kira apa? Kira lampang nama. Tak jual mahal. Kira lampang lah. Kira lampang. Kira lampang. Kena cakap ni. Kita mana? Macam kadu ni. Kalau saiz dia ni nak buka ni. Oh, halus saja. Takut kalu tadi nak lompat dia dah. Ya. Piong, piong. Macam terbang lah. Terbang lepas terbang. Ini salah terbang ni. Terbang jari. Oh. Jengkuar ini. Kalau orang kat Kedah ni, jengkuar kelabang. Duduk ni. Duduk ni. Bagus ni. Oh, gong ni sedap ke ni. Lain ni. Ikan tawar. Tawar lah. Jadilah. Tambah-tambah. Depan ni lah. Kuat ke dekat dia. Duduk je orang tu. Rasak ni. Nampak apa tu ni. Tak ada. Betul. Satu ular ni pula. Mana dah? Ya, ni. Mana? Mampu dah. Tak mampu reti. Dia dapat. Okey, ni pun dah takut lah. Nampak dia kena. Sebab dia badan lembek lagi senang buka ni. Kalau dah keras payah ha? Keras payah. Kalau dia keras tu susah. Kenyang kecil ni. Sok. Makin sok. Mungkin susah. Boleh. Sebab dia lembek lagi tak apa. Dia ikut dia. Dia keluar anak kan? Gilai batik ni. Tak ikut tu. Ni kena tarik kat sini. Cari dah ikan makanan sendiri. Jangan tak nak. Nak ambil hak orang tu ke? Tu lah pasalnya. Tu dia. Kecil. Sebulan makan sapi orang tahu. Mudah peti. Lepas ni tak? Lama kan kena jaring pula. Settle. Ada ikan? Ada ni aku. Ada bau dah? Ada. Ada aku. Oh. Ni apa dia kayu? Bunjuk eh. Padan lah. Sampah banyak dah. Dan dia tak buta dia. Kasang lagi dah ni. Banyak tu kalau Kalau saja. Kalau lah. Robot kalau. Ayo. Kenalan tak? Kenalan. Kenalan mau nak menjadi. Kau nak jadi. Anak sia.
Lapis kayu. Ada. Nampak. Benggalai. Anak sia. Benggalai. Benggalai. Adik-beradik dia tak ada tu. Ya. Boleh. Kat mana ni? Tak lepas ada berapa. Apa? Dia apa? Ikan bereng tadi ni. Apa tu? Kalau ubi tu tu. Sebelah mana kena ni? Nampak. Tengok aku di bawah. Bawah ni. Ke bawah kan? Ke sana. Tu. Oh, dalam kayu. Nak. Okey, tak ada. Oh, tu ada. Gampang. Dia lagi boleh lagi. Buah ngelah dia. Besar ke mana? Boleh Nak. Cak. Okey, settle. Habis, ada. Tinggallah satu jari lagi. 4 inci. 4 inci ni janganlah. Lekat selalu macam. Hijau. Ke hijau. Ini Lalu kan. tak percaya. Ada rasa gegar tu. Ada. Rasanya kalau ada. Hijau. Cantik lagi. Ada. Oh, ni. Wow, ada dah. Ada upah. Ada apa? Halo je. Ada. Ujung ni lagi Kalau saya ni tak apa, senang lagi buka. Jangan kecil. Dah masuk dekat sini. Bola Murah tu. Dah ada duri tajam. Atas bawah tajam. Ada. Ya kau. Habis, tak ada. Boleh lah 2 ekor mentah. Ada lah. Ada upah. Ada upah lah. Ada bawah ada. Bawah dia ada upah. Oi, boleh tahan. 19 kilo ada ni. Belah ni. Dah settle, alhamdulillah. Sekejap lagi kita tengok hasil seluruhan. Boleh. Ada belah kilo. Dia kala tu bau tu hak tadi. Dia. Dia kala ni. Ada siang kali. Bagi ada. Dia tak. Boleh. Tengok. Dapatlah dalam 5 kilo 6 kilo seorang. Buat
Ini entah, kami ikan. Hidup lagi bang. Aduh dah lepas buat stok. Tak. Ya okey lah. Ada kot. Lebih 5 kilo ni entah. Okey, ambil ikan okey. Ikan. Mana kena? Awak ikan ni. Ni entah, halah belah. Okey. Mari. Oh. Gerak tu. Mari, kita timbang tengok. 4 kilo 800. Ada kot ini dalam 11 kilo campur ikan kaldu ada semua. Dah pasti kat ni pergi mana. Yang ni kita buat makan 2 ekor ikan jungkor. Ni ikan bau. Yang ni kita pergi rana 4 kilo. Ni ekor sekilo. Yang ni ke dia. Yang ni 25. Tidak teng. Ya, cak ya. Yang ni 50. 2 ke? Ha. 2. Ha. Yang kat anda pun. Kat anda 50 ke? 50 je. Tak apalah, sempat borong Okey, terima kasih ya. Jual. Alhamdulillah ada juga rezeki acak dengan bantam pagi ni. Bagi acak tadi acak jual dapatlah 100 untuk pagi ni. Lepas tu 2 ekor tu buat stok lauk. Okey, sampai sini ya episod untuk kali ni. Terima kasih banyak-banyak yang mana support acak, yang komen, yang share, yang like, yang belum subscribe, boleh subscribe. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Assalamualaikum.